Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Baik, kali ni aku nak bercerita sikit. Kalau siapa-siapa yang nak dengar cerita aku berkenaan dengan misteri duit shilling dan juga misteri cincin yang hilang di jari tetapi jumpa semula. Okey, kalau siapa nak dengar cerita ni boleh subscribe aku punya channel YouTube ni. Nanti mendapat notifikasi masuk, kita semua dapat dengar cerita aku lebih panjang lagi berkenaan dengan cincin yang ada di jari jatuh, kemudian kebesokan harinya dia hilang waktu maghrib. Esok hari dia jumpa di depan pagar rumah aku. Dan berkenaan duit shilling ni aku akan ceritakan berkenaan dengan duit shilling ni. Duit shilling ni jatuh ke, orang main letak ke, aku tak tahu. Tapi kalau hampa semua nak dengar cerita yang lebih panjang, subscribe lah dulu aku punya channel YouTube ni. Dan aku akan ceritakan melalui video yang lebih panjang nanti. Baik, apa-apa pun